Rumah semedi di Taman Jasin Perdana berdekatan dengan Maidin Jasin. Bawah 300k, 3 bilik, 2 bilik air. Assalamualaikum. Saya Amir dari Elite Property. Hari ini kita berada di Taman Jasin Perdana. Okey, kita datang viewing satu rumah. Owner minta kita jual rumah ni. Sangat besar dan luas. Okey, sekarang kita berada di Carport di Harapan. Boleh memuatkan 2 biji kenderaan. Seterusnya ada tanah lebihan lagi di sebelah kanan. Mari kita lihat ke belakang. Okey tuan-tuan dan puan-puan, dekat sini kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh buat tempat santai, tempat istirahat, ataupun tuan-tuan nak buat tempat parking pun boleh. Okey. Okey, kat belakang ni okey, tuan-tuan akan nampak satu ruang lah. Okey. Ruang ni sesuai untuk tuan-tuan untuk buat laundry ataupun buat kitchen, yang mana yang tuan-tuan berminat lah. Okey. Okey, jom kita luncur masuk ke dalam rumah. Okey, rumah ni berkeluasan 1540 meter persegi, berstatus bumi lot freehold. Okey, jom kita masuk ke dalam. Okey, di sini adalah ruangan living hall. Okey. Owner dah siapkan 2 biji kipas, 2 lampu. Ini owner akan bagi sekali lah. Okey. Okey, yang ini adalah bilik pertama, iaitu bilik master bedroom. Okey, master bedroom ini disediakan sekali dengan satu tandas. Okey, tandas pun agak luas. Dan di sini juga disediakan satu aircon, owner akan bagi sekali. Siapa yang berminat untuk beli rumah ni. Okey, owner tak akan buka lah. Kita akan tunjukkan bilik yang nombor 2 lah. Okey. Bilik nombor 2 pun agak besar. Okey, owner dah pasang lah lampu, kipas, okey. Dah siap clear lah semua. Sesuai lah dia ni untuk buat bilik anak-anak ataupun tempat solat. Okey. Seterusnya kita pergi ke bilik yang ketiga. Okey. Bilik ketiga pun agak luas. Di sini dah ada sekali lah tingkap. Okey. Seterusnya kita ke tandas. Okey, ini adalah tandas yang kedua lah. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok. Okey, luas. Okey. Seterusnya kita ke dapur. Okey, ini ruangan dapur lah. Orang kata dry kitchen lah. Okey. Kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh buat betul berbentuk U. Ini pun agak luas lah, besar ni. Okey. Okey, seterusnya ini adalah bahagian belakang lah yang saya tunjuk tadi kat luar. Kita boleh buat tempat laundry ataupun tempat wet kitchen. Okey tuan-tuan, pada siapa yang berminat, boleh PM saya, nombor di bawah. Sekian, terima kasih. Zaz.